Assalamualaikum. Kenapa gaharu boleh cecah harga 400,000 di negara Arab? Di dunia Arab, gaharu bukan sekadar kayu. Ia simbol status, kemewahan dan warisan. Blok gaharu ini seberat 1.5 kilogram ditawarkan RM400,000, lebih RM500,000 dalam satu lelongan eksklusif. Tetapi ia tidak dijual. Kenapa? Kerana nilainya lebih dari wang. Ia lambang maruah dan rasa hormat dalam budaya Arab. Gaharu grade tinggi digunakan dalam majlis diraja, perkahwinan elit dan dipakai sebagai wangian peribadi dalam bentuk minyak. Kayu biasa dijual ikut kilogram, tapi gaharu asli boleh mencecah ribuan ringgit untuk setiap gram. Inilah gaharu di mata dunia Arab, wangian syurga, warisan bernilai tinggi. Follow dan repost trader gaharu untuk sesi yang berikutnya.